Apabila cadangan pemilihan Datuk Bandar Kuala Lumpur disebut, ada yang terus menggigil. Kata bahaya, kata tak sesuai, kata rakyat belum matang, ayat sama, skrip lama. Setiap kali kuasa nak turun ke rakyat, yang naiknya alasan. Padahal dunia dah lama bergerak. Cuma kita yang pura-pura tak nampak. Di Indonesia, rakyat pilih pemimpin bandar. Joko Widodo bermula sebagai Datuk Bandar Solo, naik Gubernur Jakarta, akhirnya Presiden. Kenapa boleh naik? Sebab dari awal dia diuji oleh rakyat, bukan dilindungi jawatan. Di Turki pun sama. Recep Tayyip Erdogan bermula sebagai Datuk Bandar Istanbul. Bandar paling penting, ekonomi paling besar, urus bajet berbilion, banjir, perumahan, pengangkutan. Kalau gagal, rakyat tahu siapa nak salahkan. Sekarang tengok Kuala Lumpur, ibu negara, pusat ekonomi, bandar berjuta penduduk. Tapi Datuk Bandar dipilih rakyat, terus kata politik. Lucu. Semua benda jadi politik bila rakyat nak bersuara, tapi jadi pentadbiran bila kuasa duduk atas meja sendiri. Soalan senang saja. Datuk Bandar dilantik, dia takut siapa? Yang lantik. Datuk Bandar dipilih rakyat, dia takut siapa? Pengundi. Dan itulah masalah sebenar. Bukan takut sistem rosak. Tapi takut tak boleh lepas tangan lagi. Aneh ya. Rakyat boleh pilih Perdana Menteri. Boleh pilih Ahli Parlimen. Tapi bila nak pilih orang urus bandar yang mereka jejak setiap hari, terus kata rakyat tak cukup pandai. Sebenarnya bukan rakyat yang tak matang, yang tak bersedia. Ialah mereka yang terlalu lama selesa tanpa dipersoalkan. Sebab bila rakyat diberi kuasa memilih, tak ada lagi tempat bersembunyi.